Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara menggunakan aplikasi buku jahit di komputer ataupun di laptop Windows. Mula-mula, buka internet browser dan type BlueStacks. Klik pada hasil carian yang paling atas ini. Kemudian klik Download BlueStacks. Setelah muat turun selesai, klik Open untuk proses instalasi. Setelah instalasi selesai, klik butang Home pada BlueStacks. Klik folder System App dan klik pada Play Store. Sign in ke Google Play Store menggunakan akaun Gmail yang anda gunakan semasa membeli aplikasi buku jahit sebelum ini. Setelah selesai sign in ke akaun Google, klik menu untuk kembali ke Home. Sekarang, kita perlu muat turun semula aplikasi buku jahit daripada link yang diberikan ke email tuan-puan sebelum ini. Sekiranya link muat turun ini telah expired atau invalid, ajukan kepada pihak admin melalui support group WhatsApp. Kami akan menghantar semula kepada anda link muat turun yang baharu. Apabila anda telah menerima link muat turun yang baharu, klik download. Fail APK buku jahit akan dimuat turun ke komputer anda. Double-klik pada fail tersebut dan secara automatik ia akan install aplikasi tersebut ke dalam emulator BlueStacks yang telah kita install sebelum ini. Klik pada ikon aplikasi buku jahit yang telah berjaya diinstal dalam BlueStacks. Untuk pertama kali, kita perlu klik butang Sign in with Google to activate. Setelah akaun terpaut, sekiranya anda ada membuat backup ke Google Drive sebelum ini, klik pada menu tetapan dan klik Restore Backup. Sekiranya anda tidak mendapat paparan penuh, anda boleh pergi ke menu Setting pada BlueStacks dan pergi ke menu Display. Di sini anda boleh mengubah display resolution daripada landscape kepada portrait. Klik Save Changes dan Restart Now. Kini anda telah boleh menggunakan aplikasi buku jahit seperti di peranti Android pada komputer anda.